Perjalanan dunia ni tuan-tuan boleh, susah macam mana pun, mati besok, susah tu semua tinggal lah. Tapi perjalanan akhirat ni, orang alim beritahu, kalau kita gagal, maka kita akan gagal selama-lamanya. Takkan pernah kita berjaya lagi, takkan. Kalau kita sedih, kita akan sedih selama-lamanya. Takkan pernah gembira lagi. Kalau kita menangis, kita akan menangis selama-lamanya. Kita takkan pernah gembira lagi, takkan pernah. Jadi kehidupan dunia dia sifat dia sekejap je, sementara je. Kullu man 'alaiha fan, semua akan fana, semua akan binasa. Saya akan binasa, anak saya, isteri saya, kenderaan, kereta saya ni, rumah saya, apa yang saya ada ni, semua akan binasa. Tuan-tuan pun sama, tuan-tuan pun akan binasa. Allah dah bagi tahu dah, innamad dunya khuliqat lakum. Allah SWT cipta dunia untuk kita. Tapi Allah bagi tahu apa? Wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah SWT cipta kita bukan untuk dunia, tapi untuk kehidupan akhirat. Sebab apa? Dunia sementara, sekejap je. Tengok datuk nenek moyang kita, yang kita sayang dulu kan. Orang-orang yang kita sayang dulu, berapa ramai dah tak ada dah. Kalau dunia ni untuk kita, maka tak ada orang yang akan mati. Semua akan hidup selama-lamanya. Firaun yang mengaku Tuhan mati lah. Qarun yang mengaku dia yang paling kaya, dia pun dah mati dah. Namrud yang dia kata dia raja, dia Tuhan, dia pun dah mati dah. Orang-orang yang kita sayang, datuk nenek moyang kita, semua dah tinggalkan kita. Semua dah meninggalkan dunia. Sebab apa? Sebab mereka dalam perjalanan menuju ke akhirat. Sama kita besok. Kita pun nak tuju juga perjalanan tu. Perjalanan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Akhirat ni, tempat tujuan kita tak ada 3, tak ada 4, 2 je. Sama ada kita masuk tempat yang paling sejuk, ataupun kita akan masuk tempat yang paling panas. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena hati-hati.